mustahil dan yang mustahil itu sebaliknya barang yang tiada didapat pada akal akan adanya hai betina yang mustahil punya hai betina. Dah contoh dia lagi berah guna umar nu kalau popular mutiga menggerak tengah mutiga menggerak tengah betul terpakai tak ada nyok jero ila kai lui betin go hana warai punya dapat sesuatu mutiga menggerak mutiga menggerak tengah. Yang wajib telah satu hai petitan punya mutiga nyan hai petih lah kaina terjadi. Nya 5 perkara dinamakan hukum taklifi. Jadi 5 perkara hukum yang taklif berat kepada kedua hamba. Ya, pertama yang 4 dahulu itu yang hukum taklifi dan ibahah itu dinamakan hukum takhiri. Ya, jadi bawahnya hukum yang taklif pada katanya saboh langkawannya hukum takhiri. Takhiri hana berat. Jadi ia sebagai pilihan katanya. Dan masuk yang pada yang dihantarkan bagi keduanya itu 5 perkara. Ya, hukum wada'i kan. Ya, jadi hukum wada'i yang untuk keduanya hukum taklifi dan takhiri. Yang kebenaran hukum wada'i pertama sebab, ya, kedua syarat, ketiga manik larang, yang keempat sahih sah, kelima fasik. Yang 5 bawahnya kan hukum wada'i. Yang dihantar ada kedua hukumnya untuk tak 2 perkara benar, taklifi dan takhiri. Ya, jadi dan makna sebab, bermakna benar sebab, pengertian sebab itu barang yang lazim daripada ketiadaannya ketiadaan sebab. Arti hana sebab mesti tam sebab, dan lazim daripada diperoleh sebab seperti gelincir matahari. Maka bahwasanya cara agama menghantarkan sebab bagi wajib sembahyang duhu. Ya, maka lazim daripada ketiadaan gelincir matahari ketiadaan wajib sembahyang duhu. Jadi lazim dak segi hana atai hana sebab hana wajib sembahyang duhu. Ya, iaitu sebabnya. Jadi yang kesun sebab benar tak ulang lom. Lazim daripada hana sebab hana sebab maju. Hana gelincir matahari ni na wajib lahu. Ya, Cuma nanti kerana gelincir matahari tu hana tiada sebab. Kadang hana cara-cara la ilm hana tiada sebab. Dan makna syarat iaitu barang yang lazim daripada ketiadaannya ketiadaan masyurut. Yang kesun sebab syarat lazim daripada hana syarat hana masyurut laju. Jadi hana syarat sembahyang hana sah sembahyang laju. Hana syarat. Cuman dan tiada lazim. Tiada lazim daripada diperolehnya syarat diperoleh masyurut atau tiada. Arti kerana syarat nanti ana masyurut ataupun hantiatan. Tapi atai katan syarat kerana dia tak masyurut. Arti kerana syarat nanti ana masyurut hantiatan. Dia na jetat. Lagi itu ya kerana syarat sembahyang. Ya arti kerana syarat sembahyang hai kerana tatui sembahyang. Nanti ana sembahyang. Dia tatui sembahyang kadang kada jauh. Ada jauh itu, ada jauh deh. Ada kopi-kopi mesti turut tu. Bebek tinggal kopi nangro. Jadi, banyak hana syarat kerana dia tak masyurut. Artinya syarat hana dia nak masyurut hana tiadaan.
Yang beda syarat dengan sebab penuh. Ya, ban. Kemudian tiada diperoleh seperti haul. Contoh syarat lagi haul tu nah, yakni tamam setahun dengan dibantahkan bagi syarat wajib zakat. Baru wajib zakat ditanya syarat syarat ini bukan untuk ditahun, yakni segala binatang yang diperoleh buat korban. Contoh yang kena nyekut binatangnya je terkorban. Lagi macam rumah kami kubur. Ya, ban guda je korban ke walaupun dia pejuh. Jadi nyo binatang yang je korban baru kena nyekut je menati tahun. Betul tahun. Yakni tamam setahun dengan dimasakan bagi syarat wajib zakat ni'am. Pemanaan ni'am segala binatang yang boleh berbuat berkorban dan bahwasanya lazim yang daripada ketiadaan sempurna tahun ketiadaan wajib zakat pada ni'am. Yang penamnya unta dan unta. Jadi menyahana tu tun kadang hana wajib zakat ni'am dan tiada lazim daripada diperoleh sempurna tahun wajib zakat atau tiada. Hati kata tu kan tiada wajib, hana tiada wajib jin. Ya, hana tiada wajib zakat ataupun tiada wajib. Kerana kan terhenti wajib zakat atau memilih nisab akan sebagai milik yang kamil, milik sempurna. Ya, dia nak cara ilmu selain tun betruk syarat bermilik yang sempurna. Hana milik sempurna, kadang lamin hana milik sempurna. Dan makna manik ya lawan sebab. Adapun syarat. Makna manik iaitu barang yang lazim daripada mewujudnya manik. Arti kana manik apa lazim? Ketiadaan diperoleh suatu. Ya, kerana terlarang hana diperoleh suatu. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya manik diperoleh suatu ataupun tiada. Arti hana manik hana tiada hantiatan sesuatu. Tapi apabila kana manik kapati hana suatu. Ya, contoh seperti hid yang hid manik gitu mayang. Teh bapak ibu kan. Maka bahwasanya lazim daripada diperolehnya yakni hid manik, iaitu manik. Ketiadaan diperoleh wajib sembahyang. Kan wajib sembahyang kan adanya. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya yakni hid diperoleh wajib sembahyang ataupun tiada sembahyang. Cuma atikah hana manik bukan wajib ataupun hana nanti wajib. Tapi apabila kan wajib kadang tak wajib sembahyang. Tapi hati hana tanya hana nanti wajib nanti tak. Ya, bahkan kerana terhenti wajib sembahyang itu atas sebab lain lom seperti gelincir matahari pada sembahyang luhur. Contoh buka tergelincir urut sembahyang luhur. Kepada mai tengok tak tahu urut tergelincir. Atanya tan saja tu kakak putuh itu. Tapi nanti wajib, nanti tak. Yang beda manik dengan syarat dan sebab lain. Ini dua petruk sahih. Makna sahih barang yang terbilang pada cara. Kakek itu buat cara. Kagati ada kagetu di cara yang sahih. Makna patih lawan sahih iaitu barang yang tiada bergantung dengan dia luluh dan tiada dibilang oleh syarak dengan dia. Anda kira kaglah katanya kaluluh. Anda kira tahlum. Anda hitung buat syaraknya seperti lawan sahih. Ya, ban. Dan dinamai 5 ini hukum mulai bab apa benar bab
sebab cara manik dan sebagainya terakhir dan batin nyan digepenan di membah hukumnya hukum wadai. Mana wadai kepeduk di cara dia ke sebab dia ke cara dia ke manik dan sah fasid dan sebagainya. Bagi hukum dua menurut dah hukum dua taklifi dan takhiri. Maka dipukul yang ada kali. Maka dipukul 5 ini kepada 5 yang dahulu, jadilah 25. Tak je 25 hukum. Ya ban 5 kali 5. Karena tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu 5 hukum wadai padanya. Contoh seperti umpama wajib ada syaratnya. Wajib nak syarat baru wajib. Dan ada sebab lah baru wajib. Na syarat, na sebab, na manik, na sahih, na fasid. Yang bak wajib betul kalimah. Itu bak la ilam, bak sunan dan sebagainya kan. Kemudian kata musannif pengarah kitabnya. Yan hasiru fi salasati aktamin. Hukuman haji artinya tersimpan ia pada 3 bahagi. Yang hukumnya tersimpan dalam leh bagawa. Contoh leh bagawa, yakni terhingga pada 3 bahagi. Tiada lebih dan tiada kurang. Hana lebih, hana kurang. Bagaimana hana lebih, hana kurang? Dengan makna tiada keluarlah hukum akal itu daripada 3 bagi itu. Hukum akai hana terbit ni balik bagawa. Dah? Pertama wujub. Bermana wujub? Yang tiada diterima. Tiada menerima nafi. Arti kun wajib hai terima tan. Yan hai terima tan. Yan kun wajib. Hai patih lah kaitan. Lagi kita kan mustina sabar bandua je bergerak dan tengam rumah aku kalau nuku pelan hana bergerak hana tengam bandua apa yang penting yang sabar mesti menyekan bergerak dia tengam dia nyutan tidak urut bergerak dan tengah mahannya peti. Jadi menyahai peti wajib nak bergerak atau tengah. Ya contoh ni. Yang wajib kun. Hai peti tan. Mesti nak. Pi baik nama dua tiga nya pi hai peti ki. Oh mah aku kalau untuk ujian tiga tengah bergerak nya pi hai peti. Nya ke mustahil tu lawan wajib ya. Ya, nya hai peti tan nya mana wajib akal tapi bukan wajib lawat dalam belangong ni. Wajib dalam kedai kopi nya nak kamu apa wajib banyak di. Nah lengkap nah nampu. Kedai kopi negro. Ya, kan wajibnya wajib akal. Ya, bukan. Nyan mana wajib akal. Hai peti tan. Ya, nega. Cuman mustahil dan yang mustahil itu sebaliknya barang yang tiada didapat pada akal akan adanya hai betina yang mustahil mi hai betina. Contoh dia lemah kuno umah nu kelempau pulang mutiga menggerak tengah menggerak tengah betul terpakai tak tengok jero lah kalau betul go hana waras menyedapati sesuatu mutiga menggerak tengah. Yang wajib telah satu hai petitan mutiga nyan hai petih lah kaina terjadi. Nya ke mustahil akal. Ya ban ke? Cuman tak boleh harus berakal. Harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Itimang lakai nang tan tu hai trimang. Nyo contoh tu. Nyo likut lu nyo kan. Likut baru ada pulang kihlun. Langkih lu kan ada puai barang dia ni. Lu begah tu nyo langkih lun
Nah, ni tiku. Tiba bak kada boleh jadi kadang bak dia itu pun tak tiku lagi. Kadang jahna. Atau berahnya lagi lu tak apa dan kosong. Kayak patih. Yang kena harus berakal. Diterima dia kaina dan diterima dan dua apa tak pakai. Ya, ban. Al-Mitani. Itu ketika yang ada piu kadang tu. Dan yang lama salah blame tak boleh apa benar kan? Nah, tak kena juga mungkin. Malik jemaah be. Jadi ini wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Al-Mitani, maka tiap-tiap barang yang menghukum oleh akal akan tubuhnya dan tiada sah pada akal nafinya, maka itu wajib. Menya dihukum oleh akal subut pasti nak subut akal terima oleh akal itu katanya. Ya, ban, kan? Tapi tiadakah? Tiada sah pada akal nafinya. Hai petih lah kaitan. Yang diukur lakai mutina tanya. Hai petih tan. Yang perbenan maka wajib. Yang wajib akai. Kiba wajib akai dihukum lakai na tanya. Hai petih tan. Ya, yangคือwajib. Contoh. Misalnya itu bersifat jirim dengan gerak atau diam. Lagi lu berapa no? Ini tipu tak apa benda bergerak atau diam. Baik juga bergerak dan diam atau lagi pilih biuk taklah tak baca kalau yang pun tu. Menipu tak apa benda dengan bergerak atau diamnya wajib. Pak nak benda terkadang yang hana bergerak hana atau hana diam yang tabah mutina. Jadi tiap-tiap benda madungna bergerak atau diam. Yang wajib bagi benda bersifat bergerak atau diam. Yang gekeun wajib. Okey? Ya, ban. Ya ni menerima salah suatu daripada keduanya dengan tiada tentu tiada tentu tapi satu hanya tertentu beda begah satu bergerak nya kamu dai adapun satunya diamnya dia je nyohna maksud salah satu menyekanyo je yang wajib dah macam benda benar mutiput dan salah satu ni bak duanya yang hanya tertentu yang wajib. Ya, ban kan? Tiada tertentu. Maka bahwasanya sah pada akal bahwa adalah jirim itu bergerak selama-lama atau diam selama-lamanya. Dia tak bawa benda, tak boleh gerak naik piu. Adapun tengah geruan naik piu, hanam gerak piu. Pernah salam tu, tidur orang tuha ke hai mumut le. Menam gerak ni hana ke tengah, lagi ada poi menantu ngun bunguh dia tahu dah poi mo, tu pun dia lagi nyan. Dia pernah salah semain nak tengah ke. Adapun gerak naik piu, lagi gawe kaya dalam iya kena. Kam gok tapi naik piu. Tak kalau dah pindah lainnya tapi gerak. Dia. Tapi wajib menyekan bergerak atau menyekan dia bergerak. Tapi salah satu dia tahu benda bergerak saya tapi dia tahu benda bergerak selama-lama. Ya, ban.
Maka tiap-tiap satu daripada tiga itu terbagi atas dua bagi. Pertama darurah dan kedua nadari. Cuman dalam tabuh-tabuhnya ya bergerak atau diam nyanangan darurah mudah digunakan. Nah, payah dipikir. Mana darurah mudah didapat oleh akal. Anda pun tahu fikir-fikir di dalam ni. Kedua nadari. Di mana contoh yang wajib daruri dan wajib nadari. Maka misal wajib daruri itu seperti jirim benda mengambil lapang kadar datnya. Ya, ban. Tabuh jirim, mana jirim benda tu kan? Icau lapang ubi kadar raya deroi. Nyo benda itu kan? Nyo contoh, mi luntuan. Mi dengan berapa nyo benda. Jadi wajib icau lapang buruk raya uji. Nyo pun ke lapang kosong ah. Ha lu duduk mi. Lapang ino kahanale kai icau uji. Dum nai icau ubi raya uji. Nyo tinggal mi nyo ubi bau ke icau lapang. Nyo mi nyo ubi pelepen kena pelepen lang kelut. Ubi pelepen. Dengan dalih dah. Hanya tak berdua apa lain. Nyo incang hidup mi nyo. Ya berdua. Mi tu nami lain tu. Tem dang mak dong. Hai dah sebab lapang ngono kai icau limi. Jadi menyem tiap-tiap benda wajib icau lapang muruk kadek muruk raya bendanya. Mana lapang kosong icau li benda menurut raya bet yan wajib. Hai patih tan. Hana aku. Oh menyana je puduk tai tanya haja mkai duk je hanya dua kau. Yan gekeun wajib daruri daruri mudah itu menglakai. Kepuakai yang itu benda icau lapang muruk raya bet yang barang kepuakai itu Manya dumnan hai tu berti memau rian hana kai tang beuna paju dom bunga kadang. Paju dan jeneng ka mang mabuk. Tapi punya urang warai mudah laju bertemu. Tiap-tiap benda wajib icau lapang muruk raya benda. Nyan gekeun wajib daruri mudah ditemu dia kai. Cumanya tambah tu wajib tapi kan mudah ditemu payah tak fikir di dalam ni. Dah sama tu contoh nadari. Ya, mana jirim lepas nak jirim. Mana jirim itu iaitu tiap suatu yang memenuhi lapang. Sesuatu yang penuh lapang yang jirim ke pura lain. Seperti kayu. Yo kayu macam dan batu warna batai. Dan matahari surayatan. Yang baik dua tahun roh, jadi 2 tahun roh nanti. Dan bulan dan bintang dan jasad sekalian binatang, tubuh binatang. Itu gajah, nak tu. Ji itu gajah lain dan itu gajah hanya kacau lapang lagi. Yang benda kun. Jirim bahasa Arab, okey? Ya. Dan barang enggak. Dan arti daruri ke mana daruri? Barang yang mudah mendapat akan dia. Mudah itu mengenai pikiran tu. Artinya tiada berkehendak kepada nazar dan dalih. Hana payah cak dalih. Hana payah minta dalih dan fikir. Hana payah. Cuman tak apa tu arti nazari. Dan arti nazari barang yang berkehendak mendapat akan dia kepada nazar dan dalih. Payah cak dalih. Dah contoh empat itu yang payah cok dali. Mudah itu menggunakan. Maka misal wajib nadari itu seperti kidam bagi Allah Ta'ala. Tuhan jikana. Mana kidam jikana? Kenal ludo. Maka kidam bagi Allah Ta'ala itu tiada dapat mengetahui dengan mudah. Melainkan kemudian daripada nazar pada dali. Dali? Dali mutahi wujud. Dur dan tatul-tul di sana. Mutahid terjadi dur dan tatul. Tuhan kan kadim. Tu mana kadim? Cik kana ke? Menya hadis barang nang ada kan. Itu kan kemenang.
kadim Allah tikana. Cuma bagaimana buat Allah tikana ke? Nyan tak ada kepada dali dur tasalsul. Kepada mutahid terjadi dur tasalsul. Jadi punya tasalsul no, anak piu-piu. Itu Tuhan Allah. Dia pegang nak Tuhan lain. Tuhan lainnya pegang Tuhan Allah. Di Tuhan yang pegang Tuhan Allah nak pegang lo. Nak pegang lo. Nak piu-piu nyai peti lah kai. Dia Tuhan tu benar kena li. Nyai piu-piu hana hai terima lah kai. Adapun kemenang Tuhan Allah itu pegang dari Tuhan dia tu nyalom. Dia Tuhan dia tuanya gebegal di Tuhan dia tuanya. Tuhan dia tuanya gebegal di Tuhan Allah yang berdawa. Urul do pegat dawa. Terima lah kai. Hancit. Jadi menyekan dah pegat Tuhan kakak dicit kana ke membawa kepada dor mu putra batu. Adapun hana piu-piu. Jadi berhubung hana piu-piu sesuatu adapun mu putra batu. Hai terima lah kai. Oleh kenanya wajib kidam Allah Taala. Ya, jadi pi payah hang mudah itu mu. Kata kalau dari ijih dia, tak kalau dali mutahidur, mutahid tasalsul. Ya, baru itu mu kidam Allah Taala. Ke lagi tak temu apa? Tiap benda iki orang pau bi kadar uji. Dia mudah. Ya, jadi nak dua macam. Wajibnya na wajib daruri, na wajib nadari. Ya, bukan. Dan itu wajib kaji. Dan itu mutahi. Nyo contoh mutahi, mutahi daruri. Mutahi mudah itu mendakai, hana payah berat tak fikir. Seperti tunyi jirim daripada gerak dan diam. Ya, lagi ada begah benar. Oh ma, ku kadang sebuah benda kan menggerakkan tengah mahan. Betul? Berangkat tu kita punya waras fikiran tu. Baik memang tu, baik mabuk-mabuk tu. Tak temeng laju. Hai patih lah kai. Nah benda tan bergerak tan tengah tiga. Kepa kai tu. Ada hidup tengok jaro. Ilung temeng nunggu kai lun. Nah benda nak bergerak nak tengah. Ni tu pergi kau tengok memang. Ada hidup tengok jaro. Kibancit berangkat tu kamu tunggu jamaah nyo tak tepinya. Hana kamu patih. Hang temeng lah kai kamu nak tahu benda. Hana bergerak hana tengah bertiga. Hai peti. Ya, nyan tapi nyan wa mutahid daruri, mutahid mudah itu mulakai. Cuma yang tak macam tu mustahil nadari. Nyan hang mudah itu payah fikir dan tak dalil dia. Dan ini mutahid nadari, ya. Dan itu jahit boleh jahit dia mustahil juga lebih. Dan yang ayu itu daruri. Dan itu mustahil nadari seperti cari bagi Allah Maha Suci Allah Taala daripada demikian itu Tuhan nak mencarikan ketiru Tuhan nak ilmu nyan hai temu hai peti sekata-kata liakai Tuhan nak carikan. Tapi kemudah itu mung. Payah tak fikir dia dah minta dali. Ya. Ya, cari bagi Allah Taala, Maha Suci Allah Taala ni buat cari. Maka bagi Allah Taala itu tiada dapat mengetahui dengan mudah. Cari bagi Allah kan mudah itu mung dakai. Melainkan kemudian daripada nazar pada dali wahdaniyah. Yang payah dah kalian buat dali wahdaniyah Allah dia. Saya buat wahdaniyah. Wahdaniyah haikan tiru Allah. Tiru Allah satu. Satu pada zat, satu pada tempat, satu ke anak-anak orang lain yang lagi Allah. Yang satu je. Okay? Yang menjadikan kamu tatil kamu panjang lom kan. Ya, jadi kita kalian dali wadaniyah baru cuma liakai itu mutahim mencarikan bagi Allah. Ya, sebab menye Allah Taala butaluk qurrah dia empat macam benda dalam dunia ni. Macam mungkin nak taluk qurrah kepada Allah. Jadi menye Tuhan dua kan yang taluk qurrah Tuhannya, hana taluk qurrah Tuhan je. Kalau mah
Tuhan ji saban lemah punya madua lemah. Ya man hana terjadi alam. Jadi kerana alamnya nyan mustahil Allah mencarikan. Pecit muti tiro Tuhan. Haji mencarikan. Ya, jadi kemudah cuma nyan gekeun mustahil nadari. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar tu. Harus. Terakhir berkait wajib, mustahil dan harus. Dan misal jahit daruri mudah digunakan seperti memilih oleh jirim akan salah suatu daripada gerak atau diam. Cuman telah lalu sebutnya menerima oleh jirim akan salah suatu daripada keduanya dengan tiada tertentu, tapi itu wajib. Tak bawa jirim mesti dia pilih salah satu,ยืด pakai. Dipilih menggerak, tak menggerak. Dipilih diam,ยืด. Itu memang lakai. Dan lagi betul jarolo kanan kalau likut pu menggerak, pu tengah. Yang pegah padron. Nyo jarolo likut ruang kan. Menggerak. Kan tak si pakai pernah salah mana. Kadai deku hana boleh gerak je ruang likut. Itu memang lakai itu. Ada pun jarolo tengah. Hana gerak-gerak. Kahana bu ka jaro tengah na ruang roi kan tahi bakah nyan keun harui mudah itu menglakai salah satu jirim menggerak atau tengah cuman tipu tu yang biasa dipikir hang kemah akan makan mudah itu meng dan misal jahit nadari seperti mencipta akan orang yang berbuat taat atau memberi pahala bagi orang berbuat matiin, iaitu mungkin muqtada cara. Ya mungkin kena ke cara. Ya Allah kanยืด gaduh runtan. Yang ibadat salah jalur mula bunga napiu. Gaduh tak bakai. Harus bakai. Bakai ni harus pernah kalah sama milik punoh ke. Kalau puji kentik pun salah ibadat ni. Dan jid gebi pala kromatin. Yang mati yang lagi Abu Jahal madu 5 tahun bitung mati. Tapi getak lan surga je. Yang hukum cara. Buruk kena cara. Tak bakai. Pernah salah sama milik punoh. Tapi kemudah itu menyebab pikiran kemudian lebih bacut. Rumah urun taat gaduh. Hanya laju lebih pikiran tu. Pihak fikir lihat punoh bagi Allah. Ya, ada tak pun salah ada tak dalam neraka. Ada mati tak pun salah Tuhan nak tak dalam syurga. Jadi yang kena harus nazari. Ya, kan? Nazari pada cara kata Syekh Hudi.